So hi guys, welcome back to my channel. So dah lama tak vlog sebab saya dah off day seminggu hari ni. So hari ni hari Jumaat and kita nak balik Kelantan. Kita nak balik Kelantan sebab saya dah lama tak balik Kelantan. Kira mengubat rindu untuk balik Kelantan, menjumpa ibu dan adik saya yang dah lama berpisah. Kita bawa warning. Tengok hari ni, okay, korang tengok ni, hari ni ada Barney. Ai. Tak apa, tutup je. Sekarang pukul 4.48. So mungkin sampai 6 jam ke 5 jam macam tu. Okay, bye. Minumlah coconut. So we got ubi and beledor, kek batik. Apa sebab banyak lalat ni? Nasi goreng. Ni apa ni? Lumpia carbonara. Sedapnya. Lumpia carbonara. Wah, ambil dah habis dia. Lalat ni, mana lalat ni? Sandwich. We got sandwich. And laksa. Makan juga ni. Ni laksa apa? Laksa Kelantan. Oh, kuah dia. Ya, boleh. This is perfume minyak wangi yang Bonda jual, which is my mom jual. That's my sister, model. Akak mungkin ketiga, keempat. So this is hadiah macam tukar-tukar hadiah nanti. Bunda, bila kita nak bagi hadiah ni, bila benda? Mana? Okay, boleh? Pizza, muffin. Wow. Ni apa benda? Kacang hijau, cempedak. Sedap. Ayam sambal dengan ayam crispy. Ni mi goreng bunga sayangnya. mawar. Mi goreng bunga mawar. Goreng bunga mawar. Tengok tu bunga. Ada bunga. Ini tema putih. Kita main. Tengok dalam dia lagi. Eli Yang mana? demik. Alisa tak ada. Mama kejong ke? Okey, tak suka kejong tak? Okey. Sihat. Kecil je. Birthday baby. Kira-kira. Hari ni adalah hari grand opening untuk Uti Ratu Perfume 27 hari bulan Disember. Launching perfume kita Uti Ratu Perfume. But okay, off.
Hari ni adalah hari nak sambut celebrate birthday my sister. Adik saya yang bongsu ni. Ni adik saya yang bongsu. Dengan launching perfume. Soalan dia adalah anak Nabi Ibrahim siapa? Anak Nabi Ibrahim. Okey, kita tak share. Ada berapa surah dalam Al-Quran? Berapa surah tadi? Apa? Ada Apa ni? Let lu. Lambat Tolong maksud. Ni ada apa ni? Okay. Dekat sikit ni. Oh, ni masuk. Kantoi lah. 1, 2, 3. Jom. Ayah lu kat tengah ya. Kenapa nak kena jerit? Asyik bergebut. So today's day 3 in Kelantan, in Kampung. So this is my upload today. Today I'm wearing jubah for the first time. It's not first time, second time. Second time jubah. And tudung ni dia free sekali dengan yang ni. Dia free dengan baju. And tudung ni my mom style. Assalamualaikum anak anta. Assalamualaikum, hari ni panggil saya Ukhti. Dah siap dah? Oh my god, I'm so in love with my makeup. So cantik. This bunga my mom yang buat. Comel. Bunda. Nak cakap apa? Cantik bunda baju. Baju biasa je. Lagi cantik baju. Tak adalah. Ini dengan betul ni. Rekod belakang je. Dia ada kat sini. Si putih tinggal. So sedap. Makan dulu. Sedap ke? Tengok. Dia nak kawan dengan kucing lain pun dia nak kawan. So this is my mom's house, rumah mak saya.
Rumah dia macam ni. Dia bukan macam kampung yang rumah batu tu, rumah kayu tu. So kalau petang-petang ni, ramai orang naik basikal. Budak-budak ramai. Okay. Actually, I tak buang lagi makeup ni sebab I period. So, I tak boleh solat. Kelas pengajian Al-Quran dan Iqra. Sebenarnya mana nak jalan-jalan petang-petang ni. Biasa kalau petang-petang orang kan jalan-jalan naik basikal. Tapi kitanya malas. Makan gapo. Petai-petai. So kita nak keringkan baju dulu. Baju bonda. Kak baby tak nampak. Kau minta payah masuk dia lah. Makan tak terang. Makan nasi. Sip lauk. Nak daging sekali sikit. Makan-makan. Sip lauk. My mom sister yang buat. Bonda tak boleh pakai dia nak nus dari bilik. Ellie ya Ellie. Jangan mak sebaik pula. Cucu bonda juga ni. Cucu buat. Cucu bonda juga. Bani suka ibu. Bonda mana kakak. Tapi jangan balik dengan ibu. Banyak sana tadi. Sekarang pukul 12.11 and mungkin dalam petang ke maghrib macam tu sampai. Daripada Kuala Krai ke Seri Kembangan ambil masa dalam 5 ke 6 jam. So ya, so apa-apa pun jumpa nanti. Sekarang pukul 5.22.